Untuk Raira project, dia ada dua jenis. So ini yang 20 kali 70 punya rumah contoh. So ini dia punya storeroom. Okay, sama ada dapur. Lepas tu bilik bawah L shape. Bilik air akan ikut sama. Cuma belakang sini dia ada 5 kaki tanah. So ini yang 20-70 punya first floor. Bilik kedua sama sharing bath. Bilik ketiga. Okay. Living hall. Untuk ini master. Master room sama ada sikit wardrobe area ataupun nak buat dekat sini pun boleh. Ini master bath.